Selamat datang ke Universiti Malaysia Terengganu, pintu gerbang meneroka kecemerlangan ilmu dalam bidang sains marin dan sumber akuatik. Terletak di lokasi strategik pesisiran pantai Laut Cina Selatan. Universiti kami menawarkan persekitaran yang pasti memukau semangat dan inspirasi para pelajar. Selain memiliki kepakaran dalam bidang tujahan, kami juga menawarkan pelbagai program akademik dalam bidang teknologi, pengurusan dan perniagaan, komputer serta sains sosial bagi memenuhi cita-cita anda. Universiti Malaysia Terengganu memiliki sumber yang unik dan teknologi terkini untuk menyokong perjalanan anda sepanjang tempoh pengajian bersama kami. Universiti Malaysia Terengganu, apapun program pengajian anda, semuanya berpeluang untuk merasai dunia pengembaraan laut dan pengalaman menyelam yang mendebarkan serta cabaran meneroka keindahan terumbu karang yang memujakan. Begitulah uniknya universiti kami kerana kami menawarkan pengajian bukan sekadar di bilik kuliah, bahkan kami menghubungkan anda dengan keajaiban dunia di bawah laut. Sertai usaha pemeliharaan penyu laut di Stesen Penyelidikan Penyu UMT, di mana anda boleh aktif terlibat dalam penyelidikan atau usaha-usaha perlindungan penyu. Rasai keindahan alam di Stesen Penyelidikan Alami UMT, tempat penyelidik kami mengkaji dan memelihara ekosistem dan biodiversity yang pelbagai. Berkolaborasi dengan rakan industri melalui aktiviti penyelidikan pemindahan ilmu di mana kami menghubungkan dunia akademik anda dengan dunia nyata. Di Universiti Malaysia Terengganu, kami mengutamakan kesejahteraan, perkembangan pelajar, berusaha untuk mewujudkan persekitaran pelajar untuk berkembang dalam aspek akademik, peribadi dan sosial. Oleh itu, kami komited menyediakan kemudahan terbaik dan sistem sokongan yang komprehensif bagi memenuhi keperluan pelajar. Kerjasama antarabangsa membuka peluang untuk pelajar kami memahami perspektif global melalui program pertukaran, projek penyelidikan bersama dan persidangan antarabangsa. Kami menggalakkan pemahaman merentas budaya dan mempersiapkan pelajar untuk berjaya dalam dunia yang semakin terbuka. Hari Convocation ialah hari meraihkan pencapaian graduan kami. UMT telah melahirkan siswaza dalam pelbagai bidang pengajian. Kuantiti yang besar ini memberikan impak yang bermakna kepada perkhidmatan sumber daya insan. Sertai kami untuk membentuk kerjaya di masa hadapan yang bakal memberikan impak positif kepada dunia. Boleh. Boleh. Hai, nama saya Umar Arifin Zulkarnain. Saya pelajar Pusat Asas Sistem Kohort 8. Hai, nama saya Tahir Misul Umar Padi. Saya juga merupakan seorang pelajar Asas Sistem Kohort 8. Assalamualaikum semua, nama saya Syami Adlan. Saya pelajar Kohort 8 Asas Sistem di UMT. So, kita akan bincang pasal kertas satu dulu.
kita akan bincang pasal untuk kertas satu. So boleh start yang pilih. So sekarang saya akan share, so korang boleh tengok lah. Sekejap. Okay, so boleh nampak kan? Okay. So kertas satu ni kira kertas yang paling senang lah rasanya untuk kertas dalam semua kertas fizik kan. Sebab dia kalau salah bagaimana pun tak pernah kurang daripada 10 markah. Kalau teruk sangat pun. Sebab mesti ada 10A, 10B, 10C, 10D. Dia kan kalau berubah pun dia akan ubah sikit-sikit je. Mungkin 8D, 9C, 11A, 12B. Mungkin macam tu je. Tapi dia tak akan ubah banyak-banyak sampai dia 6 atau 5. So, yang first saya cadangkan, okay, contoh kita tengok soalan satu lah. Okay. Soalan satu, antara berikut yang manakah kuantiti vektor? Okay, so kalau tengok soalan macam ni, first kita orang kena amalkan praktis untuk X. Benda yang kau dah tahu dah salah, korang pangkar terus. Tapi jangan pangkar kat jawapan macam ni. Don't. Jangan buat macam tu. Sebab nanti tak boleh tengok. Masa korang recheck nanti tak boleh nampak answer. Betul tak? Right. So, kat sini dia cakap mana yang kuantiti vektor. Kuantiti vektor kita tahu kena ada magnitude dan kena ada arah. So kat sini kita dah boleh tahu dah. Jarak, jisim, masa semua ni bukan kuantiti vektor. Masa mana ada arah? Tak ada. Jisim pun tak ada arah. Jarak pun tak ada arah. Yang hanya satu-satunya yang ada arah ialah sesaran. So kita boleh pangkar macam ni, senang nanti kalau kita nak recheck. Benda yang contoh kalau kita tak confident lagi. So kita boleh padam ni. Mungkin kita pangkar 2 je. Lepas tu tinggal ni kosong. So kita boleh masa kita recheck nanti senang. Kita tak payah dah layan 2 soalan ni. Kita boleh start dengan tengok jisim dengan sesaran dia. Lepas tu pilih yang betul. Okay. So macam tu lah. Untuk kertas satu. Selain tu untuk soalan kiraan kita boleh keluarkan maklumat lah. So sekejap. Saya pergi yang akhir-akhir sebab susah sikit yang tu. Okay. Soalan 31 Okay, so dia kata menunjukkan seekor itik terapung di permukaan tasik. Air yang disesakan oleh itik ialah 10 meter cube. So, kita dah tahu dah. So, korang boleh bulatkan 10 meter cube. 10 meter cube ni adalah air yang disesakan. So, V. So, dia kata hitung daya apungan. Daya apungan kita tahu sama dengan FP sama dengan V rho G. Okay. So, rho adalah tetap. Dia dah bagi dah bawah tu. Density of water is 1000. So, 1000. Kita dah tahu dah. So, kita dah dapat rho. Lepas tu, gravity pun dah tetap 9.81. So, G pun kita dah ada. Lepas tu, V akhirnya ialah 10. Dia orang dah bagi. So, lepas tu masukkan je lah. Dah kira dah. FB sama dengan 10 darab 1000 darab 9.81. Kita akan dapat C. So, cara paling senang adalah first keluarkan maklumat. Lepas tu letak formula. Lepas tu isi maklumat dalam formula. Lepas tu dapat. Dan jangan lupa, kalau ni kertas 2, jangan lupa formula yang betul. Okay. So kita tengok soalan-soalan lain dulu yang susah-susah sikit. Okay. Ni lagi satu. Arus 20 ampere mengalir melalui sebuah kipas elektrik apabila disambungkan kepada bekalan kuasa 240 voltan. So, hitung tenaga yang lesap selepas 5 minit. So, kita dah tahu dah arus 20 ampere. 1. Lepas tu, 240 voltan. 2. Dengan 5 minit. So, ni semua keluarkan dulu. So, voltan kita sama dengan 240 V. Lepas tu, ampere kita, arus kita, I sama dengan 20 ampere. Dan last T, minit kita 5 minit. Okay, so kita tak boleh guna minit untuk ni sebab dia bukan unit SI. Unit SI bagi time is saat. So 5 minit ni korang tukar terus kat sini. So 5 minit darab 60 sama dengan 300 saat.
So, lepas tu formula yang kita gunakan E sama dengan VIT. VI tu untuk power. Biasanya E sama dengan PT. P tu kita tukar jadi VI. Sebab dia dah bagi VI dah kat sini. So, lepas tu masukkan, dah. Senang je. Oh, lagi satu. Dia kata 1,440,000 joule. Jawapan kita semua dalam kilojoule. So, kalau kita nak tukar kepada kilo, kita kena darab 1/10/3 ataupun bahagi dengan 1000. Baru boleh tukar ke dalam kilojoule. So, kilo automatik tahu 1000. Okay. So, lepas bahagi dengan 1000, dapat 1,440 kilojoule. So, jangan gelabah. Kalau tak ada soalan, tak ada jawapan kita dalam soalan, mungkin kita tak tukar lagi dalam, kita terlepas salah satu unit SI ke, kita tak tukar dalam unit yang diorang nak. Okay. Ni soalan famous ni. Rajak 16 menunjukkan daya F yang bertindak ke atas konduktor pembawa arus di antara dua magnet kekal. Okay, so konduktor pembawa arus di antara dua magnet kekal. Kalau ada dua magnet kekal, ni dengan ni, mesti ada medan magnet di tengah. Betul tak? Kan? So kalau ada medan magnet di tengah dan ada konduktor pembawa arus dalam tengah-tengah medan magnet tu automatik kita tahu betul tangan kiri Fleming. Okay, so betul tangan kiri Fleming, saya ada lukis sikit kat sini kalau tak faham. Okay, so thumb kita akan menunjukkan force. Okay, lepas tu petunjuk kita akan menunjukkan medan magnet, arah medan magnet, dan middle finger akan menunjukkan arah arus. Okay, so kita akan letak macam tu lah. So yang lain ni bukan salah. Diorang ada diorangnya fungsi-fungsi gak lah, tapi bukan untuk aplikasi ni lah. So macam petua skru Maxwell, arah medan magnet. Petua genggaman tangan kanan pun arah medan magnet. Petua tangan kanan Fleming pula arah arus aruhan. So ni selalu keluar setiap tahun. Yang dalam semua soalan trial yang saya pernah buat, mesti keluar yang ni. So jaga sikit lah, sometimes susah. Okay, lepas tu kita ada ni. Jenis transformer. Transformer tu tugas dia adalah untuk menaikkan ataupun menurunkan voltan. So kita dah tahu dah kat sini, dia cakap sebuah pengecas telefon bimbit. So kalau telefon bimbit, kita nak daripada satu bekalan kuasa yang tinggi ni, kita nak cucuk dalam phone kita, takkan nak guna voltan yang diperlukan untuk satu rumah, untuk satu phone tu kan. Mesti dia nak kurangkan. So kalau dia nak kurangkan, dia mesti kurangkan voltan dia. So cara dia nak kurangkan voltan dia adalah dengan menggunakan transformer. So, transformer yang kita nak gunakan adalah ni senang je. Transformer ni senang je. Dia ada injak naik dengan injak turun. Injak naik kalau kita nak naikkan voltan, injak turun kita nak turunkan voltan. So, senang. So, ni kita dah tahu pengecas telefon bimbit, kita nak turunkan voltan. Sebab telefon bimbit ni tak boleh menerima voltan yang tinggi sangat. Nanti dia terbakar dan dia akan meletup. So, kita dah tahu injak turun. So, injak turun ada dua. So, injak naik ni automatik salah. Kita dah tahu A dengan C salah. Kemungkinan jawapan dia B dengan D je. So, kita tengok ciri-ciri pula. NS, NP, VS, VP. So, apa VS, VP ni? Okay. So, voltan input ni adalah voltan yang masuk. Dan voltan output ni voltan yang keluar. NP dengan NS, lilitan gegelung primer. Gegelung primer adalah gegelung yang pertama yang menerima voltan. Dan lilitan gegelung sekunder. Sekunder ialah lilitan yang secondary yang akan outputkan voltan. So kat sini kita dah tahu ada kat B ni kenapa dia betul sebab dia sekunder lagi kurang daripada primer. Kita nak kurangkan. So maksudnya output akan masuk kat primer. Lepas tu kita kecilkan dengan menggunakan sekunder. Sekunder lagi kecil daripada ni. So dengan tu kita dah tahu jawapan dia adalah B. Okay, so kita tengok satu lagi soalan. Lepas tu kita pergi ke kertas 2 pula. Okay. Okay, so ni last. Soalan 36. Rajah 18 menunjukkan proses yang berlaku pada logam katot dalam sebuah tiub pemesongan. So, dia tanya zarah-zarah X dilepaskan dari permukaan logam katot apabila bekalan kuasa 6 voltan dihidupkan. Okay, kita dah tahu ada satu unit kat sini 6 voltan. Tapi ni bukan soalan kiraan. Tapi siapa tahu? Underline je, in case. Okay, so apakah zarah X dan manakah namakan proses yang terlibat? So, kat sini
kita dah tahu pancaran termayon. Sebab tengok ni logam katot dipanaskan. Okay, so senangkan sikit Termayon ni, term is thermal, ion is proton ataupun elektron ataupun neutron lah, tapi neutron kita tak guna banyak. So logam katot apabila diorang kata dipanaskan, panaskan tu berkaitan dengan thermal. Dan dalam ni dia kata ada zarah-zarah yang terpancar keluar. Mana ada proton terkeluar daripada apa-apa? Kalau kita guna untuk apa-apa, okay, contoh kimia. Kimia pun kalau kita nak buat covalent bond, apa yang digunakan dalam sharing? Elektron. Apa yang disumbang kepada elektron lain? Elektron. Tak pernah proton disumbang. Proton selalu proton dengan neutron ni dalam nukleus. Elektron yang ada petala di luar and senang di knock out daripada petala ni. So, kita dah tahu ion yang digunakan elektron. Dan kita dah tahu dia pancaran termayon sebab dia dipanaskan. So, jawapan dia elektron, pancaran termayon. C. Itu je. Okay. So, itu je. Sekarang kita akan bagi kat kertas 2 pula. So, final tips kan. Kalau sekarang since dah dekat dengan SPM, korang boleh buat latihan objektif berasaskan topikal. Jangan buat yang macam, mesti kalau di website Bumi Gemilang ke semua tu, mesti ada diorangnya kertas yang berdasarkan topikal. So kalau korangnya basic tak strong lagi, buat topikal. Tapi kalau korangnya basic dah strong, korang boleh buat teruslah. Semua soalan berdasarkan MRSM ke, Negeri Sembilan ke, Selangor ke, semua set lah. So itu je lah. So good luck untuk kertas 1 So sekarang saya akan pass kat Abang Syami untuk terangkan pasal kertas 2. Okey, Helen, terima kasih. So, sekarang saya akan sharekan tips untuk kertas 2 pula. So, ni kertas 2. Trial Negeri Sembilan. Okey, so kita tengok soalan 5. Rajah 5A dan rajah 5B menunjukkan suatu eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu udara terperangkap dalam bicar jari dengan tekanan yang dikenakan ke atasnya oleh ombak pada subilik. Yang saya highlightkan ni, dia punya hubungan. Hubungan ni macam saya nak cakap dia agak penting sebab mungkin maklumat ni dia akan tanya soalan tau. So kita tahu soalan 5 ni, kalau kita tengok rajah, dua-dua rajah ni, dia adalah rajah ombak. Okay, ombak ni selalunya kita akan kaitkan dengan tekanan. So kita tengok soalan dia. Takrifkan tekanan gas. So saya jawab, daya per unit luas yang dikenakan oleh gas. Okay. Untuk dia punya tips ni, kalau nak jawab soalan struktur ni, bagi je penuh. Korang jangan jawab separuh-separuh. Daya per unit luas. So mungkin korang punya nanti yang pemeriksa nak tanda tu, dia tengok daya per unit luas. Apa benda ni? Kenapa tak full? So dia akan salahkan. So korang dah rugi markah lah kat situ. So untuk selamat, korang bagi je full. So untuk takrif tekanan gas ni, korang kena hafal kan. Okay. So kita tengok soalan B pula. Selalunya soalan B ni, untuk macam soalan 5, dia akan buat perbandingan. So perhatikan rajah 5A dan rajah 5B. Lepas tu dia suruh bandingkan. Okay. First, dia suruh bandingkan isi padu udara terperangkap. So kebanyakan pelajar, dia akan jawab simple je. Sebab mungkin dia gelabah nak cepat kan, nak cepat siap. So dia akan jawab A lagi besar daripada B. Okay. Kadang-kadang skema ni dia agak tricky dan memang akan ikut pemeriksa. Kadang-kadang pemeriksa dia tak nak terima pun A lagi besar 9B ni. Sebab apa yang lagi besar pada, kenapa A lagi besar pada B? Dia kenalah tulis apa yang lagi besar kan. So kenalah tulis isi padu udara terperangkap dalam rajah A lagi besar daripada rajah B. So, dia ikut juga untuk salah. Ni tekanan udara. Tekanan udara terperangkap dalam rajah B lagi besar daripada A. So, jangan jawab separuh, jawab full. Kita tengok soalan C1 pula. Nyatakan hubungan. Ni yang hubungan tadi. Tapi dia dah bagilah hubungan apa.
antara isi padu gas dengan tekanan udara terperangkap. So, kita jawablah, kita buat perbandingan. Semakin kecil isi pada udara terperangkap, semakin tinggi tekanan udara terperangkap. Okay. Dia kena memang, kalau nak jawab, memang kena jawab full. Tak boleh nak sikit-sikit. Kalau jawab macam ni, isi padu lebih rendah pada tekanan, dia akan dikira macam tak komplit. So, dia tak boleh nak bagi markah. Sebab SPM dia nak tengok korangnya tahap kefahaman. Apa yang korang faham tau. Okay. Kita soalan 2 ni pula. Nyatakan hukum fizik yang terlibat dalam 5C1. So, dia tanya hukum fizik. So, hukum fizik yang terlibat adalah hukum Boyle. Jangan letak Boyle saja. Kena lengkap Sebab kita kena process. Sebab SPM ni sekali je. Kalau korang nak repeat, macam bazir masa lah kalau nak repeat. Boleh je repeat kan. So, korang janganlah bazir masa. Untuk D1, berdasarkan jawapan 5C, apakah yang berlaku pada tenaga kinetik zat-zat udara apabila udara dimampaikan? So, ni soalan ni dia bermain dengan konsep fizik tekanan. So, apabila tenaga kinetik zat-zat udara ni dimampatkan, tenaga kinetik zarah udara dia akan kekal malam. Okey. Itu dia punya konsep. Dan dia akan tanya, bagi satu sebab. So, sebab korang dah bagi jawapan tenaga kinetik zarah udara kekal malam, kenapa dia malam? Korang kena, kalau dalam fizik ni, korang kena tanya soalan tu. Kalau sesuatu benda yang terjadi, korang kena tanya, macam mana benda tu boleh terjadi? So, disebabkan dia malam, sebab dia adalah tiada perubahan pada suhu udara. So, tiada perubahan suhu. Suhu ni, kalau tak ada suhu, so tak ada tenaga ekstra, tenaga luar. So, dia tak akan efek apa-apa dekat tenaga kinetik zarah. Sebab tu dia kekal malam. Dan dia dah tanya korang soalan struktur ni, dia dah tanya soalan konsep. Dan dia akan mesti akan bagi satu soalan kira-kira. So, kita tengok soalan ini. Rajah 5C menunjukkan satu tiap kaca yang tegak mengandungi sedikit udara terperangkap di dalamnya oleh torus merkuri. Panjang torus udara terperangkap dan panjang torus merkuri masing-masing adalah 10 dan 4 cm. So, macam yang Helen cakap tadi, bulat dah. Kita tak tahu. Mungkin akan guna dia punya maklumat ni. Sebab maklumat ni takkan dia bagi saja-saja je. Okay, kemudiannya sejumlah merkuri ditambah ke dalam tiup kaca itu. Berapakah panjang torus merkuri apabila panjang torus udara terperangkap menjadi 9.5 cm. So, dia dah bagi tekanan atmosfera juga. So, kita tahu kalau untuk tekanan, kita ambil P1, V1 sama dengan P2, V2. Okay. Sebab V ni, sebab dia main dalam tiup kaca, kita boleh tukar dia jadi length dalam tiup kaca tu, L. So, dia nak kaji PV1 dengan V1 tu udara yang sebelum, dengan 10 ni. Ini 10. 10 dengan 4 kan. Ini 10. 4. So, what happen kalau 10 tu kita tukar jadi 9.5. So, kita tak tahu yang kat Mercury ni dia akan jadi apa kalau 9.5 kat sini. So, kira basic algebra gantikan dengan X. Dan kira lah. 7 tambah 4, 80 darab 10. Dengan masukkan. So, dapat ni jawapan dia. Okay, ni dah dapat 800 ke bawah ni. Tolak. Simbol tolak. So, ni dia punya calculation tolak ni. Dapatlah 9.5x sama dengan 78. Dan kita akan dapat X. Mercury tu akan jadi 8.21. Apabila kat udara ni, dia punya length dia ni 9.5. So, dah siap satu soalan. So, lebih kurang macam ada 11 soalan kan. Korang buat je benda yang sama. Korang fahamkan soalan tu betul-betul. Korang kena yang ni, tekanan gas ni. Tak apa. So, jangan jawab separuh-separuh. Jawab penuh-penuh. Dan kalau boleh, apa yang korang faham, yang korang dah konsep yang korang faham tu, korang apply je. Korang jangan takut. Korang kena yakin dengan jawapan korang. Okay, itu sajalah untuk kertas 2. So, saya akan sambung sikit untuk kertas 2 ni.
Kita buat essay pula paling orang takut walaupun dia paling senang untuk dapat markah. Tapi kalau salah memang senang untuk hilang markah tu. So kita tengok untuk essay ni. Ni bahagian C lah essay ni. So first, kalau korang dapat soalan pasal penjana arus elektrik. So penjana arus elektrik ni senang sebenarnya. Kita kena ada dua magnet yang berlainan tutup. Lepas tu kita kena ada dawai gelung, ada mantle untuk test kita punya kemenjadian eksperimental atau tak. Dan kita kena ada commutator. Lepas tu, okey. Untuk soalan ni, dia suruh kita bagi ciri-ciri terbaik dan pengubahsuaian sebuah penjana arus elektrik yang macam lebih baik lah. So yang dia bagi kan, kalau kita tengok kat sini, kita boleh ubah dari segi gegelung kita untuk kita guna sebagai kita punya dawai gelung. So kalau kita belajar kat fizik, dia ada beberapa jenis dawai gelung yang kita boleh guna. Tapi yang paling terbaik sekali yang kita orang tahu semua adalah kuprum, dawai gelung kuprum. Sebab apa dawai gelung kuprum ni paling terbaik? Sebab dia punya kerintangan dia adalah rendah. Apa yang kita belajar kan, kerintangan ni dia benda yang berbeza tapi sama je sebenarnya kerintangan-kerintangannya. So, korang boleh je bagi jawapan kerintangan ataupun rintangan. Jenis dawai gelung kuprum ni, kita tahu kerintangan dia rendah. So, dia memang bagus untuk penjana arus elektrik. Next, bilangan lilitan gelung. Okey, apa yang korang tahu tentang bilangan lilitan gelung ni? Macam bila lagi banyak kan? So, lagi banyak arus yang boleh dihasilkan. So, kadar perubahan flux magnet bertambah ataupun korang boleh tambah kat sini arus bertambah. Okay. Next, kekuatan magnet kekal. Magnet kekal ni adalah yang N ni dengan S ni. So, semakin kuat magnet tu kan, semakin kuat dia punya arus dia yang akan dihasilkan. Dan kita gunakan melengkung. Kita kena gunakan yang kuat lah. Sebab apa kena gunakan yang kuat? Sebab daya elektrik dia akan lagi tinggi. Lepas tu nombor 4, bentuk magnet dia. Bentuk magnet dia pun mempengaruhi juga lah. Sebab kalau kita guna bentuk magnet yang hanya petak saja kan, dia tak dapat memotong lebih banyak flux magnet. So kalau kita gunakan yang melengkung, lagi banyak flux magnet yang dia akan potong. So betul lah apa yang dia bagi tahu ni. Lepas tu kelajuan putaran. Macam kita belajar agak kan, faktor-faktor yang mempengaruhi arus ni. Bila kita putarkan lagi laju, lagi banyak arus yang akan dihasilkan. So jawapan yang kita boleh guna, meningkatkan kelajuan gerakan relatif, meningkatkan perubahan tenaga mekanik, meningkatkan kadar perubahan flux magnet pun betul juga. Lepas tu diameter gegelung. Diameter gegelung pun mainkan peranan sebab kalau diameter gegelung tu besar, rintangan dia bertambah. So kalau diameter gegelung dia kecil, rintangan dia, korang boleh cakap rintangan dia kurang. Dapat meningkatkan bilangan lilitan gelung dalam penjana. Ini pun betul juga. Tapi kalau korang boleh tambah, dapat mengurangkan rintangan. Dapat mengurangkan rintangan. So kat atas ni kalau korang guna kerintangan, bawah ni korang guna rintangan, benda tu boleh. Sebab benda tu berbeza. So next. Okay, benda ni kalau untuk budak perempuan mungkin orang susah nak jawab sebab ni berkaitan dengan radiator kereta. Okay. So benda ni pun senang je. Selalu kalau kita nak ubah suai bagi ciri terbaik kan. Okay. Radiator kereta ni dia buat untuk kita sejukkan enjin kereta kita. So benda apa yang korang nampak? Korang akan nampak kipas. Lepas tu korang akan nampak apa lagi? Bilah sirik dia, bilah sirik kipas tu ada berapa semua. Dan apa yang korang tahu dekat radiator kereta ni, diorang mesti gunakan air. So apa function air, korang kena tahu lah semua. Okay, so saiz kipas. So makin besar kipas tu, macam kita tahu makin sejuk lah kita punya radiator tu. So kita boleh cakap lah, menyedut banyak udara sejuk daripada sekitaran untuk masuk ke dalam kita punya enjin. Okay, so bilangan bilah sirik. Bilangan bilah sirik ni ada dekat kita punya radiator ni. Ni radiator kita lah sebenarnya. So bila bilangan bilah sirik ni banyak kan, dia boleh tambahkan luas permukaan. Macam korang tahu bila dia banyak,
Lepas permukaan apa lagi banyak? Kau dengar? Kau dengar? Buat sikit. So bila kita dah tambah luas permukaan dia, dia bebaskan haba dengan cepat lah juga. So menurunkan suhu air dengan cepat. Lepas tu, okey, kat sini kita boleh cakap pasal muatan haba tentu. Sebab apa? Sebab radiator ni dia gunakan air kan. So macam kita tahu, air ni dia mempunyai muatan haba tentu yang sangat tinggi. Itulah function dia. So dia boleh menyejukkan kita punya radiator ni dengan cepat. Sebab dia, air ni akan menyerap haba. So bila muatan haba tentu tinggi, lagi banyak haba yang dia boleh serap sebelum dia bertukar menjadi wap air. So sebab tu lah dia gunakan air sebab muatan haba tentu dia tinggi. Takat didih cecair penyejuk tu adalah air kita lah. Takat didih dia pun tinggi sebab tu lah dia lambat untuk bertukar jadi wap ataupun apa je yang boleh jadi gas ke kan. Jenis dia boleh cakap pasal air. So korang kalau nak bagi tahu aspek dia sebenarnya ada tambahan satu lagi. Kalau korang nak senang lagi buat kan, ada aspek kat sini. So aspek dia korang boleh cakap pasal saiz kipas. Lepas tu ciri-ciri dia korang tulis kat sini besar. Saiz kipas kat aspek ni. Barulah korang lagi senang nak faham untuk korang buat esay. Pastikan korang buat table juga untuk buat apa ni esay ni. Sebab apa yang diajar dengan cikgu-cikgu ajar pun memang diorang akan suruh buat table. So boleh cakap pasal bilangan, boleh cakap pasal muatan haba tentu dia, jenis. Ini untuk kita punya esay lah. Benda ni korang boleh je faham kalau korang buat banyak lagi. So next, saya akan bincangkan tentang kertas 3. So kertas 3 ni tips dia, kalau korang dapat kertas soalan nanti, sebelum korang buka tu, korang tengok apa yang ada kat atas meja tu. Ada siapa yang dia kasih, apa susunan dia. Dia sebenarnya sebelum korang buat exam tu, sebenarnya cikgu korang sebenarnya dah bagi tahu lah sebenarnya apa yang masuk. Cuma korang tak tahu soalan ni. Korang tahu eksperimen apa yang buat. Tapi korang tak tahu soalan dia bentuk macam mana. So benda tu, semua sekolah rasanya dapat tahu. Okay. So kalau korang dapat nanti, dia dah suruh buka kertas soalan, pastikan korang tik tau apa yang ada kat atas meja korang tu. Supaya apa benda yang dibagi tu cukup untuk korang buat eksperimen. Dan pandai-pandai bahagi masa sebab eksperimen takut kita buat lama. Lepas nak jawab soalan lagi semua. Okay, so next. Kita kena cari MV dengan RV. MV ni apa? Pemboleh ubah manipulasi. RV ni pemboleh ubah bergerak balas. So, pemboleh ubah manipulasi ni sebenarnya korang boleh dapat dekat soalan dah. Okay, so korang baca soalan ni elok, korang kena classify dulu apa soalan ni, apa MV-RV dia dalam ni. So, korang boleh tengok. Darjah 1.1 dan darjah 1.2 menunjukkan sebuah lampu di dalam lebat anak ayam yang disambung kepada bekalan kuasa 240 volt. Okey, korang garis dia apa-apa. Menggunakan dawai konduktor yang berlainan panjang. Okey, korang kena kenal pasti. Dawai konduktor yang berlainan panjang ni adalah apa? Ini adalah MV dia sebenarnya. Sebab apa? MV ni macam kita boleh tahu, dia manipulasi. So manipulasi ni, apa-apa saja yang kita ubah kedudukan jarak dia ke, kita ubah panjang dia ke, so itu dia akan berada di manipulasi. Dia bukan berada di bergerak balas. Bergerak balas ni kita nak tengok lepas eksperimen. Okay. Lepas tu diperhatikan lampu dalam darjah 1.1 menyala dengan lebih cerah. Okay. Lebih cerah ni kita boleh cakap pasal keamatan cahaya. Okay. Keamatan cahaya ni adalah RV dia lah sebenarnya. Keamatan cahaya RV. Sebab apa? Kalau kita tengok balik ke gambar, korang kena tengok semua benda yang dia bagi. Kalau korang tengok gambar 1.1 ni lagi banyak dia punya garis-garis tu. Nampak? Dengan 1.2 garis dia ada 5. Dari 1.1 lagi banyak. So ini nak menunjukkan sebenarnya 1.1 ni lagi cerah lah keamatan cahaya dia berbanding dengan darjah 1.2. So korang boleh cakap pasal keamatan cahaya lah. Lepas tu kalau dia tanya pemboleh ubah yang dimalakan sebenarnya korang boleh dapat daripada gambar lagi dengan soalan pun. Bekalan kuasa dia digunakan constant je 240 volt. So ni adalah pemboleh ubah yang dimalakan lah. Okay, so next. Kita boleh jawab soalan dia ataupun kalau korang nak buat eksperimen dulu pun boleh. Kalau korang dah tahu jawapan dia, korang boleh je terus buat. Eksperimen tu nanti pun dapat. Okay. So berdasarkan situasi di atas, tuliskan satu inference. Alright, inference.
dia ada template tau sebenarnya. Cara nak tulis inference, cara nak tulis hypothesis, cara nak tulis tujuan. So sebenarnya kalau inference ni template dia senang je. Korang boleh cakap dia dipengaruhi motor dan penjana. Apa beza motor dan penjana? Motor dan penjana banyak ni motor dan penjana. Beza motor dan penjana. Okay, so motor ni first of all ada dua jenis. Ada AC motor dengan DC motor. So motor dengan penjana is something yang kita Nak jana elektrik. jana elektrik. Tapi motor ni kena disambungkan kepada benda bekalan elektrik untuk dia bergerak. Okay, so itulah beza dia. Tu ada orang tanya soalan tadi. So jawapan dia, penjana tu digunakan untuk menjana bekalan elektrik. Manakala motor digunakan sebagai komponen elektrik yang disambungkan kepada bekalan elektrik untuk melengkapkan sesuatu lita elektrik. Okay, so saya sambung balik. Template untuk inference ni, kita boleh cakap RV dipengaruhi oleh LV. So, template dia senang je. Dipengaruhi oleh apa? RV kita adalah bergerak balas dipengaruhi oleh MV kita. So, tadi kita boleh tengok, kita ambil dekat RV kita dengan MV kita. So, RV kita keamatan cahaya. Keamatan cahaya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh dawai konduktor yang berlainan panjang. Korang tulis dia macam tu. Lepas tu soalan nombor 2 pula, dia suruh kita buat eksperimen lah. So eksperimen ni korang boleh jawab soalan tu. Soalan lain dia pun senang lagi. Kau boleh ubah jadi malakan. So korang boleh jawab tadi kekalan kuasa kekalan kuasa dia adalah 240 volt. Jadual bacaan bagi start nilai LIV R dalam ruang di bawah. Ini disuruh buat jadual. Okay. Tapi korang buat tu eksperimen dia. Lepas tu nak buat jadual ni pun nanti korang buat table dia semua. Pada kertas graf yang disediakan plot graf R melawan L. Okey. Daripada eksperimen yang kita jalankan, nanti dia akan suruh kita buat graf. Mesti dia akan suruh kita buat graf. So, apa yang benda wajib kita perlu ada dalam graf? Apa yang saya belajar daripada cikgu saya lah. Ada nama dia Taus PBS. Taus tu adalah tajuk. T tu adalah tajuk. U tu unit. S tu Taus PBS. Okay, dia T tu tajuk, U tu unit, S tu scale, skala. P tu plot. PB tu. B tu dia apa? Okay, tak apa kita ingat, tak ingat lah. So, benda paling wajib lah korang kena ada. Tajuk. Kalau korang tak ada tajuk, korang tak dapat markah. So, korang kena ada tajuk. Lepas tu, unit. Pastikan dekat setiap paksi kita, okay, ni paksi Y, ni paksi X. So, paksi kita ni kena ada unit. Kan? Korang tulis simbol dengan unit sekali. Jangan tak tulis. Ni pun markah juga. Lepas tu, kita ada plot. Pastikan plotting korang tu betul. Maksudnya, ikut data yang korang dapat daripada jadual yang korang bina tadi. Faham? Okay. Lepas tu, scale. Scale korang pun, scale adalah skala. Okay. Korang kena tengok daripada jadual yang korang, maklumat yang korang dapat daripada korang punya eksperimen tu, kan korang dah transfer dekat jadual. Then, korang tengok dia punya kiraan tu macam mana. So, contoh, kat sini kita ada, kat sini sebenarnya 1.5 macam tu something. Okay. Lepas tu, dia punya next adalah 2.5. So, kita boleh ambil kan, scale ni kita boleh ambil adalah sama ada 0.5. Lepas tu tambah dengan 0.5 lagi. Ataupun kita boleh ambil 1. Ataupun kita boleh ambil 5. Ataupun kita boleh ambil 10. Ikut kita punya data tu berapa banyak yang kita dapat. Ataupun korang boleh ambil 2 juga sebenarnya. So, macam data yang saya dapat ni, dia dapat data dengan nombor dia, nombor bulat lah. Nombor dia lebih daripada 1. So, tu sebab dia boleh terus buat
skala dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia tak perlu pun buat 0.5, 1, 1.5. Kalau dia buat macam tu boleh. Tapi nanti dia punya scale ni akan lagi panjang. Dia akan panjang ke atas ni. Mungkin tak cukup pun ruang untuk kertas central PTC. So korang kena bagi dia fit, best fit. Graf ni kena ada best fit. Bila graf korang best fit, barulah nampak lawa graf ni. Dan ada markah agak untuk best fit ni sebenarnya. Lepas tu korang punya paksi X punya scale ni pun kena betul juga. Ikut kalau korang punya data tu. Tengok macam saya cakap tadi, dia boleh ambil 10 kan. So 10, 20, 30, 40. Dia boleh start macam tu. Tak kisah pun. Atas ni start 1, bawah ni start 10. Tak kisah pun begitu. Sebab dia nak best fit. Okay. Lepas tu pastikan bila korang dah plot graf korang ada X, X, X ni kan semua ni kan. Okay. Bila korang garis, okay, pastikan korang punya atas ni, atas dia ada 1 yang tak kena, 2 yang tak kena. Bawah ni pun ada 1 tak kena, 2 tak kena. Lepas tu, okay, atas ni kan ada 2. Bawah ni pun ada 2 yang bila dia garis tu tak kena. So, korang kena pastikan dia sama dengan kurang daripada 1. Bila korang tolak titik. Faham? Korang faham macam mana? Okay, bila korang garis tu, kan? Bila dia kurang daripada 1, maksudnya korang punya plotting graph ni betul. So dia boleh diterima walaupun dia tak kena kat semua titik. Walaupun dia tak kena kat semua titik. Memang dia tak boleh nak kena kat semua titik sebab garisan dia akan jadi lebih mengikut kalau korang buat semua kena titik. Dia kena buat straight line lurus. So kalau korang contoh plotting dia kat sini ada 3 kan. Ada 1, 2, 3. 3, lepas tu kat atas ni tak ada. Yang ada 1 je. 3 tak ada 1 baru 2. So dia tak dikira sebagai plotting korang the best fit lagi. So mungkin graf korang akan kurang 1 markah. Dia kena balance lah. Dia kena balance sebenarnya. Kurang daripada 1 ataupun kosong. Okay, faham? Okay, itu saja untuk graf. Lepas tu kalau dia suruh cari kecerunan graf. Okay, kecerunan graf ni pastikan korang lukis tau. Bentuk 3 segi ni. Sebab ni pun mungkin dapat markah. Waktu trial saya tak buat ni, saya tak dapat markah. Okay, so korang kena buat agak benda ni. Korang buat je. Lepas tu pastikan kalau korang buat tu, nanti korang buatlah dia punya koordinat dia berapa supaya korang senang nak kira. So X dengan Y berapa. Ni pun X dengan Y berapa. So kecerunan graf kalau korang tahu bentuk ni kan, 3 segi. Okay. Untuk kecerunan graf. Okay. Soalan nyatakan definisi secara operasi. Okay, benda ni sebenarnya benda ni kalau korang cuba saya minta kat cikgu korang ada ke tak template untuk letak tujuan, definisi cara operasi. Mesti ada. Sebab dulu saya pun ada tapi dah tak nak pakai saya dah buang. Kalau ada saya tunjuk benda template tu. Selalunya ada lah ada orang Mesti akan bagi definisi cara operasi. Ni apa yang saya dapat cari tu lah. Definisi secara operasi kan. Okay, korang boleh letak ayat dia, template dia macam ni lah. Definisi secara operasi ialah RV. Ialah RV. Lepas tu yang boleh diukur ialah RV yang boleh diukur dengan apparatus makmal. Maksudnya apa? Okay. Apa RV kita? RV kita tadi adalah keamatan cahaya. Betul? Apparatus makmal apa yang boleh kira keamatan cahaya? Okay. Adalah dia punya alat. Tapi Kesan lah. dalam eksperimen kita dapat alat tu. Dapat alat tu kan. Kalau korang boleh ubah RV tu, korang boleh ubah dengan ammeter. Ammeter tu arus yang dibekalkan. Sebab apa? Bila kita cakap pasal panjang, panjang dawai. RV dia sebenarnya panjang dawai. Kita kena bijak sikit, kita ubah soal sikit. So panjang dawai dekat darjah 1.1 ni lagi pendek daripada panjang dawai daripada 1.2. So bila panjang dawai pendek, rintangan dia pun berkurang. Sebab itulah keamatan cahaya dia tinggi. Sebab rintangan kurang. So kat sini korang boleh cakap pasal
bila dia punya rintangan berkurang, arus dia bertambah. Betul tak? So, korang boleh cakap definisi secara operasi dia adalah arus yang boleh diukur dengan aparatus makmal yang boleh diukur arus adalah ammeter. So, definisi secara operasi ialah RB kita ubah. RB kita ialah ammeter yang dibekalkan yang boleh diukur dengan arus yang dibekalkan yang boleh diukur dengan ammeter. Okay? So, korang kena bijak sikit main dengan soalan-soalan ni. Tapi untuk ni ada banyak lagi template. Kalau korang cari, mesti ada. So, korang minta lah cikgu korang. InsyaAllah ada korang bagi. Okay, so eksperimen. Okay, lepas tu soalan last dia mesti dia akan tanya aplikasi yang kita kena fikir. Ni kebat tau. So, eksperimen diulang dengan menggunakan dawai konstanten yang mempunyai luas. Terus ni, progress ni. Masih ada meeting. Kan? Madam. Okay, kita okay dah. Okay. So, dia digantikan dengan dawai konstanten yang mempunyai luas kerata rentas yang lebih besar. So, apa fakta yang kita boleh dapat tahu kat sini? Bila luas kerata rentas dia lebih besar, rintangan dia lagi kurang. Faham kan? Sebab apa kan? Okay. So, nyatakan perbezaan kecerunan graf. So, bila rintangan dia berkurang, kecerunan graf dia, kita tengok balik kat graf kita. Graf kita ni, kita lakarkan dia apa lawan apa. So, rintangan berlawan dengan length. Length ni adalah panjang dawai. Tapi, soalan yang dia minta adalah luas kerata rentas. Sama je sebenarnya. Tapi, cuma beza dia dekat diameter dia. So, bila diameter dia bertambah, kan, rintangan dia kan berkurang. So, bila rintangan dia berkurang, dia punya arus tu akan lagi tinggi. So, nanti dia punya jawapan dia adalah keseluruhan graf dia pun akan berkurang. Sebab rintangan sebab dia rintangan melawan line. Kalau dia punya keseluruhan makin bertambah, so rintangan dia tak berkurang pula sebenarnya. Sebab soalan minta diameter dia makin bertambah. Bila diameter dia makin bertambah, rintangan dia berkurang. So, kecerunan graf pun akan berkurang juga. Okay. So, alasan dia sebab rintangan dia berkurang. Korang kena bagi tahu dua sebab dia dua markah. So, first kali korang cakap pasal dia mula bagi tahu perbezaan kecerunan graf. Cakaplah kecerunan graf tu makin berkurang atau bertambah. Sah-sah lah dia makin berkurang. So, jelaskan kenapa dia makin berkurang. Macam kita belajar dalam fakta, bila diameter lagi besar, rintangan akan berkurang. Itu saja daripada kami untuk kertas 1, kertas 2, kertas 3. So sekarang kita akan buka sesi Q&A pula. Kepada sesiapa yang ada soalan, kita akan try sedaya mungkin untuk jawab soalan korang. Ada tak soalan? Boleh buka mic ni. Apa yang kau tak faham, korang tak faham tu tadi, boleh tanya sekarang. Soalan sendiri. Okay, ada soalan. Last tips. Okay, so tips terakhir lah
Okay, daripada semua kan. So, terakhir ni since ni dah last push korang dah kan. Korangnya dah nak masuk SPM dah. Tinggal berapa? 1 atau 2 bulan lagi. Dan habis trial kan? Korang dah habis trial kan. So, korang dah tengok markah trial korang. Korang dah tahu dah korang kurang dari segi apa. So, contoh dalam fizik ni, korang dah tengok fizik dah kurang, korang fokuslah pada bab-bab yang tak kuat lagi. Yang basic tak strong lagi. Yang basic paling penting. Betul tak? Korang kena fahamkan konsep. Dia kalau dalam fizik ni faham. Kalau korang faham, insyaAllah korang boleh jawab. Dia bukan fizik je yang korang kena faham. Bio, kimia, semua kena faham sebenarnya. Tapi sebab selalunya budak-budak memang tak minat fizik. So kalau korang nak faham fizik tu macam mana kan, korang buatkan banyak kertas satu sebenarnya. Konsep dia, kertas satu adalah kertas yang konsep. Mana ada banyak kira-kira sangat. So kalau korang nak fahamkan konsep, nak kukuhkan konsep, buat kertas satu. Kira-kira ni senang je, korang masukkan dalam formula je. Korang tahu formula apa yang perlu digunakan, korang masukkan dalam maklumat dia dalam formula tu. Pastikan korang faham lah formula tu untuk tajuk apa. Kalau korang dah understand formula semua yang diberi semua, korang boleh remember formula yang diorang tak bagi lah biasanya. Formula yang diorang bagi biasanya dah ada kat kertas dah. Tu pun biasanya korang boleh aplikasi dah lah. Korang just keluarkan daripada soalan, lepas tu letak formula, jawab je sebenarnya. And then ada formula yang tak diberi sebenarnya dalam fizik ni. Itu korang kena hafal sebenarnya. Memang dia tak bagi 100% pun. Tapi korang kena tahu apa yang tak diberi tu, formula dia apa. Tak banyak pun sebenarnya. Semua korang kena alert. Apa formula yang tak ada, korang cuba ingat. And then time korang masuk je dalam exam, dapat je kertas, dia dah suruh boleh buka kertas soalan, boleh tulis kan. Apa yang ada dalam otak korang, korang tulis kat muka depan soalan tu dulu. So nanti apa-apa korang tak ingat, at least benda tu dah ada lah. Korang dah ingat pada waktu awal ni. Sebab bila korang dah buka kertas soalan, mungkin korang tengah kelabah kan, tengok soalan susah kan. Tiba-tiba korang teringat, bukan boleh guna formula ni, bukan fakta dia ni. So korang dah ada lah, pada awal ni korang dah letak. Tips satu lagi. So lagi satu, masa yang diberi tu korang guna dengan sebaiknya. Kalau dah siap semua soalan, korang jangan keluar awal. Korang kena semak sebab ya SPM tu kalau korang dah sekali dah keluar, dah tak boleh jawab balik lah. Korang buat je sampai masa, jangan keluar. Fizik ni senang sangat untuk buat mistake. Sebab kalau korang tak ubah satu unit tu, hilang 3 Lagi markah. kertas 2 lah. Kertas 1 tak apa, korang ada pilihan jawapan. Tapi kertas 2, korang tak tahu jawapan korang betul ke tak. So pastikan unit SI tu betul lah. Dah dapat jawapan, ujung ni kena letak unit apa. Jangan biar jawapan tu nombor je. Itu penting. Unit betul. Lepas tu apa lagi kita boleh share? Okay, dalam bab kegravitian lah, kan ada banyak formula betul lah. Ada V sampai 3 formula V. Tapi korang tak tahu pun formula V yang mana satu tu untuk apa kegunaan dia. So, saya boleh share sikit lah kan. Kalau korang ada kertas formula sekarang kan, muka depan untuk kertas exam kan ada banyak formula kan. Okay, untuk buat kegravitian ni, kan ada 3 V yang korang jumpa kan. So, kalau V equal to 2 pi R per T kan, itu dia digunakan untuk hal laju linear dalam gerakan berbulan. Tapi V 2 pi R ni tak banyak guna pun sebenarnya formula ni. Yang banyak guna adalah V equal to square root 2gm over R. Ini adalah untuk hal laju lepas. Soalan hal laju lepas kan banyak. Lepas tu nanti dia suruh korang lakarkan macam mana hal laju lepas tu. Iaitu 90 darjah, betul tak? 90 darjah hal laju lepas kan. So nanti mungkin dia bagi maklumat kat korang, suruh kira hal laju lepas satelit tu ke apa ke. So korang guna formula yang ada 2gm over R. Beza dia dengan satu lagi formula, dia ada square root juga tapi dia tak ada 2. Dia ada gm over R je. Gm over R ni adalah untuk satelit. Satelit yang mengorbit. Kalau soalan tu ada soalan dia pasal satelit yang tengah mengorbit kan. So dia suruh kira hal laju satelit tu. Korang guna formula yang tak ada 2. Dia ada square root gm over R je. Tapi kalau hal laju lepas dia tambah 2 gm over R. Dan lagi satu, jangan mess up korangnya soalan essay lah.
Essay tu carry banyak markah. Kalau korang buat pilihan yang salah, contoh dia bagi PQRS, pilih yang betul-betulnya. Korang boleh tengok ada banyak dalam soalan trial, ada macam compilation of soalan essay tentang bandingan semua tu. Sebab kalau korang pilih yang betul, explanation dia semua akan kemungkinan yang tinggi betul. Sebab bahagian B ada 4 perbandingan dan kau kena tulis balik yang bawah tu untuk dapat 2 lagi markah for a total of 10 marks. Dan bahagian C ada 5 perbandingan, tak ada tulis kat bawah extra tu. Kan? So total 20 markah korang boleh dapat. Tapi kalau korang pilih produk ataupun macam mana? Dia punya aspek tu tak betul. Korang So, boleh hilang korang banyak rugi markah. markah itu. Sebab dia punya AC je lah tubuh markah yang paling banyak sekali. Part B 10 markah dah. Part C pun 10 markah ni. So korang dah boleh dapat 20 markah macam tu je. Part B tu lah paling korang kena pilih betul sebab aspek tu dia dah bagi lah. Korang tinggal pilih yang betul. So korang kena faham konsep lah sebenarnya ni. Korang kena kuat dengan korang punya basic. So sebab benda bahagian B dengan bahagian C ni boleh tentukan sama ada kau dalam B ataupun A. Sebab hilang 20 markah tu sakit tau. Kalau hilang. Sebab kalau diorang tengok pilihan kau salah, diorang takkan tengok dah aspek dengan ciri-ciri kau tu. Sebab memang atas tu dah salah. Korang tengah explain pasal produk yang salah. Pasal so benda tu lah yang korang pilih PQRS, contoh kau ambil P tapi jawapan dia Q. Dia tengok P, diorang takkan tengok dah apa-apa. Diorang akan letak salah terus. Hilang 8 markah. So essay tu jaga sikit lah. Itu je. Tengok banyak soalan trial. Kalau korang buat soalan trial tu, skema jawapan tak sebelah. Boleh je rujuk supaya korang Korang belajar daripada skema jawapan, bukan tiru. korang belajar. Okay. So tinggal lagi 2 minit untuk kita habiskan slide kita. Ada apa ni? So, Okay, so good luck untuk SPM korang. Kena buat betul-betul. Ada masa lagi ni study. So dapat result bagus boleh masuk U. kalau boleh masuklah UMT. Join as assistant. Join assistant. Best. Sini sonok. Korang duduk sini dekat dengan pantai. Pantai lah awak. Satu-satunya uni yang ada pantai kat sebelah. Kalau nak leveling boleh. Korang nak healing kan? Korang sekeliling. So pergi healing kat pantai. Kerajak itu orang. Korang. Okay. Itu je daripada kita orang. Okay, thank you. Good luck SPM.